Bagi saya tak ada sebab. Ya. Dan kalau ini disarankan oleh wakil rakyat daripada DAP yang saya fikir, dia minta supaya isytiharkan darurat. Tujuannya supaya dapat menangguhkan pilihan raya. Waktu COVID dulu ada darurat. Tangguh pilihan raya pasal ada masalah kesihatan. Saya tak tahu apa sebab sekarang ni minta supaya ditangguhkan. Andaian kata takut kalau ada pilihan raya sekarang, dia kalah. Dia kalah kerana orang setengah marah. Kenapa? Masalah minyak, masalah diesel, bebanan kos sara hidup. Bagi saya tidak ada sebab. Pasal kalau pihak kerajaan dah buat keputusan, dia kata time untuk pilihan raya, kami dalam Ikatan Nasional Pembangkang bersedia at any time. Kita bersedia bila-bila masa. Sekarang pun kita sudah mula buat persiapan-persiapan baik di peringkat negeri ataupun di peringkat nasional. Kita sudah lantik dalam Perikatan Nasional Pengarah Pilihan Raya dan sebagainya. Jadi saya tak nampak kenapa ada keperluan untuk menangguhkan pilihan raya dan minta supaya isytiharkan darurat. Itu suatu orang kata petanda mereka takut dan nak menyalahgunakan darurat untuk tujuan politik. Saya fikir itu tidak wajar.